Geng, ini job pertama aku hari ni. Restoran Awet Maju. Pergi hantar Tanchong. Mana ni? Jalan Sungai Buaya. Okey. Jom kita ambil. Dapat apa ni? RM7.80. Okey, let's go. Aku dah lama dah tak buat ni Grab food ni. Aku dah cuti lebih kurang 3 bulan kot. Aku tak jalan. Ni baru aku jalan balik. So ni job pertama aku Grab hari ni. Okay, jom kita pergi ambil. Okay, sekarang kita dah sampai dah. Ni lah dekat rumah nasi kerabu ni. Awet Maju ni. Apa order dia? Wah, itu hari kat sini ambil dia. Itu hari tempat ambil dia kat sini. Lama dah tak ambil. Dia order apa ni? Nasi kerabu ayam bakar, nasi daging ayam bakar, nasi telur ais. Arrive. Tengah buat. Okey. Oh ya. Oh, nak asin. Yalah. Airnya. Oh, air dah siap. Kita ikat dulu. Oh, 2 nasi kerabu dia. Okey dah. Okey. Okey, kita ambil gambar dulu. Kita foto. Save. Order ready. I've checked. Okey, jom kita hantar. Oi, lama tak buat Grab oi. Alright. Gantung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cucuk cas, sentiasa penuh. Bismillah. Okey geng, jom kita hantar dekat Tanchong. Ni kilang Nissan dekat Sungai Buaya. Okey, kita dah nak sampai dah. Lagi lebih kurang 1.1 km, tak jauh dah. Okey, ni simpang pergi Sungai Buaya sebenarnya. Kita tunggu traffic light ni dulu. Okey, let's go. Kita jom hantar. Dah dekat-dekat dah ni.
Kilang Nissan Tanjung Motor. Aduh mak, ada bumper pula tak perasan. Itulah dia orang tak ada maintenance bumper ni, tak ada buat dia punya garis-garis tu. Macam ni mak ada lagi tak nampak ni. Aduh, hai. Ni Kilang Nissan Tanjung Motor. Jom kita hantar. Boleh masuk ke ha? Tengok dulu. Boleh masuk atau tak boleh masuk? Hantar sini je ke? Masuk dalam? Boleh bawa motor? Nak register tak? Masuk eh? Oh sana eh? Oh, okey. Tak pernah masuk. Masuk sini. Masuk sini eh? Oh okey. Ha? Ah pusing ni? Pusing sana. Dia kat situ lobby ah? Sebelah sana. Oi, macam-macam lah. Agak pelik jugalah dia punya nak masuk kilang ni. Aku first time masuk. Mana nak letak ni? Sini kot. Cik, Grab hantar sini ya? Oh, okey. Kita tak pernah masuk. Tak tahu. Okey, ambil dulu kita punya handphone. Kita ambil makanan. Okey. Letak sini eh? Boleh. Ni tak payah call lah, dia bagi ni mesej je. Okey. Dah bayar dah. Ha. Hantar gambar dulu. Okey. Tekan arrive, deliver order. Deliver. Okey, settle. RM7.80. Kita bagi je lah 5 star. Okey. Dan kita tunggu order yang kedua. Ada lagi tak order kedua? Sebab dekat sini area Bukit Beruntung ni order tak berapa banyak sangat. Okey, tak apa, kita tunggu je next order. Sambil-sambil tu kita tengok Lalamove. Ada order tak? Lalamove. Bawang pergi Sungai Buloh. Jauh lah. Ini semua jauh. Okey, tak apa. Kita tunggu order Grab saja. Shopee Food pun tak masuk order ni. Okey, jom kita bergerak cari order seterusnya. Aku nak pergi pump tayar dulu. Motor ni dah lama tak jalan tau. So angin dia pun tak tahulah cukup tak cukup. So kita pump dulu. Oh, ada orang. Aku betul-betul dah lama tak bawa motor ni. Sebulan lebih dah tak bawa. Kalau aku tak bawa Grab, aku tak bawa motor ni. So jom kita pump dulu.
lama tak basuh dah. Kotor ya amat motor. Baik. Apa tak masuk? Oh, 100 kPa je. Banyak dah kurang angin. Tayar pun dah botak ni. Dah boleh tukar dah tayar ni. Okey, ngam. Kita buat tayar depan pula. Motor kotor ya amat. Lama tak basuh. Aku kalau tak buat Grab, motor ni memang aku tak jalan je. Aku biasa pakai tekanan angin sama je depan belakang. 220. Okey, lepas guna ni kita simpan balik elok-elok. Untuk next orang pakai kan, simpan elok balik. Okey, jom kita cari order lagi. Sekarang dapat order yang kedua, Haji Chan Kopitiam. Kita hantar mana ni? Jalan Tanjung. Okey, let's go. Tapi harga ni murah lah, RM4.80 je. Tapi tak apalah. Kita cari dulu order. Kita cari pula order. Kita hantar dulu order yang kedua ni. Jom, let's go. Ini tak jauh pun ni, dekat je. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ikutkan stesen bas ni, tempat kita orang rider-rider lepak. Okey. Budak-budak rider Bukit Beruntung, Panda, Shopee, GrabFood, semua akan lepak dekat sini. Lepak dekat stesen bas Bukit Selesa ni. Okey, lagi beberapa meter nak sampai dah. Restoran Haji Chan Kopitiam. Dulu kan kedai ni dia kedai mamak lah, kedai Melayu lah apa, berapa kali tukar lah ni. Yang ni owner yang keberapa pun aku tak tahu dah. Tak apalah, jom kita ambil order. Alright, sudah sampai. Dah siap ke order tu? Rasanya macam dah siap. Tengok nombor order. Nombor order 911. Okey, dah siap. 911. Dia zoom jauh, ambil gambar. Okey. Ambil gambar, order ready. Check out. Jom kita hantar. Ni tak jauh ni. Lebih kurang berapa kilometer je ni? 2 kilo je. Tak jauh sangat. Okey, let's go. Macam biasa, makanan kita gantung dulu. Okey, supaya tak tumpah. Okey geng, kita dah nak sampai dah geng. Alamak, lubang. Aduh. Nyak lubang. Kadang sakit hati tau dengan lubang ni. Kadang kita tak nampak. Buat aduan pun lambat dia orang nak tampal. Okey, aku dapat dah next order. Job yang ketiga. Kita belum drop off lagi, dah dapat yang job yang ketiga. Tak apa, kita hantar dulu job kedua ni. Dah sampai sini, kita register dulu.
Bagi lesen. Kita register dulu. Nombor 1 Jalan Tanjung 3. Sini okey, senang je nak masuk. Bagi lesen, bagi nama alamat, dia register, nanti boleh masuk. Ni pun tak jauh dah dekat dah ni. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom. Dekat je, tepi ni je. Rumah dia. Jalan Tanjung 3. Nombor 1. Ni. Rumah putih ni. Kalau tak silap lah. Ya ke? Nombor 1. Mana alamat? Ni nombor 2. Yalah, ni nombor 1. Assalamualaikum. Nurul Syufaha. Boleh sampai lagi. Thank you. Alright. Okey, kita ambil gambar ya. Kita ambil gambar rumah dia sudah lah. Makanan kita dah bagi tadi. Kita ambil gambar rumah dia je. Loading. Dapat panggil abang. Okey, jom kita tengok order yang ketiga ni. Oh, ni double order ni. Double order. Satu kedai double order. Ada 2 tempat. Okay, let's go. Jom kita pergi ambil order yang ketiga dan yang keempat. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. 2.5 km. Jom. Okey, kita dah sampai dah kat Pencawang Corner. Jom kita ambil order. Grab dah siap? Oh tu dia, tak rasa 873 127. Okey, dua-dua dah siap. Yang satu ni dengan air kan? Okey, tengok dulu. Okey, tak ada air. Zoom jom, take foto. 873 873 dah siap. 127. Okey, 127 pun dah siap. Order ready. I check. Okey, jom kita hantar. Mari kita hantar order. Dapat double order ni. Let's go. Alhamdulillah, syukur rezeki. Allah nak bagi rezeki. Apa hal gantung dulu. Mana ni 1.8 km. Oh, dekat je ni. Dekat je ni. Nombor 2 sana. Okey, jom kita hantar. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, lebih kurang 200 meter je lagi. Tak jauh dah. Dekat depan ni ya, simpang depan ni je. Nak sampai dah rumah dia. Cepat sikit bang, lintas tu. Okey, Anggrek 5C2. Anggrek 5C2 nombor 22. Mana nombor 22? Nombor 22. Cari rumah dia. 32. 30. Depan lagi 26. Ini kot 22. Ini 22. Betul. Assalamualaikum. Dia punya nombor order 127. 127. Arrive. Deliver order. Siti Karenisa Alright. Alright, kita hantar order yang seterusnya. Kemboja 4B2 9 2.5 km. Okay, let's go. Nombor 9 Kemboja. Berapa ni? Kemboja 4B. Okay, kita dah sampai. Mana rumah dia? Mana rumah dia? Nombor 69 Jalan Kemboja 4B/2. Aku ada seorang kawan aku duduk sini. Tak tahu dia duduk sini lagi tak. Ni rumah dia. Oh. Okey, ni dia. Sudah sampai. Oh, nombor 9. Okey, ni nombor 9. Assalamualaikum. Nombor 9. Ada ke orangnya? Saya tak ada je orangnya. Ada ke tidak orangnya? Tolong letak atas lemari kasut. Oh, dia ada mesej. Tolong letak atas lemari kasut. Alright. Aku yang tak tengok. Kita letak sini. Ambil gambar dulu. Okey. Ambil gambar. Tu arrive. Deliver order. Ambil gambar lagi. Okey, done. Deliver. Okay, kita tunggu order yang seterusnya. Kalau ada lagi nanti aku update lagi. Okay, sekarang setakat ni je aku rasa vlog Grab aku hari ni. Sebab ini pun first time aku punya video. Harap korang suka dengan video ni. Kalau ada apa penambahan ataupun penambahbaikan yang korang nak aku buat, korang cuma drop komen kat bawah, okey? Yang mana baru jumpa aku punya channel ni, jangan lupa subscribe.